Satu. Ish. Mana Iskandar? Ish. Mana Iskandar? Ish. Iskandar mana? Aduh. Macam mana? Mana dia? Is tadi siapa tolong ni? Abang Epul Abang Epul tak ada. Rasa dia udah gila lama tadi. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So hari ni aku ada ride basikal. Ride basikal tu dekat Kuala Lumpur lah, dekat town dia ni, bersama dengan kawan-kawan aku. So aku baru je sampai dekat Kampung Pandan dekat hadapan dekat ni, Kawash Bos Ali. Jom kita tengok siapa yang dah sampai. Okay, kita pun dah sampai dekat Kawash Bos Ali ni, bersama ada Tok Bat. Assalamualaikum. Abang Mak Top. Okey bang Abang is YouTube. Tok Bat ada. Alhamdulillah sihat. Abang nak cium tangan boleh bang Oh, cium pula. Tengok ni. Ni. Subscribe. Dia datang habis raya. Saya dah cakap dalam TikTok tadi nak duit raya. Duit raya aduh janganlah. Macam biasalah, diorang ni mesti ada kalau ride. KL adik abang. Adik abang lah. Penang lupa aku. Lupa aku. Ya weh. Dia ada abang tu. Dia basikal padu. Ni video punya basikal Yeah. Mana dia biasa ni. Aduh ni. Kita sekarang ni tengah buat preparation. Ni kita punya road captain hari ni, Bos Ali. Okey, abang lah road captain hari ni abang Bang ni masuk YouTube boleh kan? Aduh lah. Argon. Dia Tok Mamu ada tu Mana CBO nya? Dia sekarang ni ada YouTube. Bang, CBO mana? Dia kat rumah. Kat rumah bang kita standby lah nak basikal. Kan? Hari ni kita ada 5 orang. 5 orang je ni? 5 orang, 2 orang newbie. InsyaAllah. Ya. Kita naik order Lala Move lah So Lala Move dah 4x4. Kita hari ni bang, ikut laluan mana bang? Cepat. Kita jelatih Jalan Semarang. Okey bang janganlah laju. Gaya kena ada. Standby. Kita je lain baik. 3 orang basikal mahal tu. Jom. Jalan. Jom. Bismillah. Alright, kita nak menghala ke tak tahu. Kita pun tak tahu nak menghala ke mana sekarang ni. Kita follow je road captain kita tu. Belum apa-apa lagi dah rasa nak pancet. Aku first time ni. Apa nama ni? Follow dia orang kayu basikal. Okey. Okey. Hati-hati. Okey. Jangan apa siang. Satu. Lintang lah jalan.
Hari ni kenapa bang? Bang, saya takut muntah. Boleh bang? Jangan masuk hospital. Okey. Nasib baik ada rescue datang. Boleh. Boleh. Saya lepas buka dah boleh. Tak, dia pakai spray. Okey, selamat good luck. Bye-bye. Orang ikut lah Bos Ali dia bukit kapal. Okey, jom jalan. Dah tengah rakau ni. Daya kecil tu aku orang yang Ish. Mana Iskandar? Ish. Mana Iskandar? Ish. Iskandar mana? Aduh. Macam mana? Mana dia? Is tadi siapa tolong dia? Abang Epul. Abang Epul tak ada. Rasa dia udah gelap lama Fadil. Oh, tapi ramai ni bikers. Ramai punya bikers. Ni. Nombor 5 dah sampai. Mana Is? Is mana? Abang padu bangai abang. Terima kasih lah abang. Abang sekarang ni orang panggil apa yang memberi semangat. Dia sendiri. Power abang Tu Bos Ali padu. Ni abang steady. Kau bila nak ride Din? aku dah selalu ride kan. 300 km dalam tangan ni. Tarik 70. Abang pun basikal banyak bang. Bila abang pula? Saya naik basikal pakai niat je. Sekali pergi 300 kilo. Tu. Ni baju merah ni bila? Saya tukang sorak je. Tukang sorak. Tukang bagi semangat. Bang nanti masih TikTok Okay, tak boleh. Memang tak larat. Rasa nak termuntah, hitam. Kaki ni memang kosong. Rasa nak pecah. Kosong. Kita nak pijak bumi pun tak boleh. Dia tak berpijak di bumi yang nyata. Apa Pasal budak kayu pijak dia. Basikal ni memang Woi, apa guna abang Saleh ni kan? Tiga bang. Tengok telur. Aku ingat kau elok rakam makan telur pula. Bidai pun dah laju lah. Bidai pun laju tau. Dah lagi lah dia. Woi, Bidai pun dah laju Padu geng 24 km
untuk yang first time main basikal ni macam aku. Tapi aku tak habis lah. Aku setengah je. Lebih kurang dalam 15 ke 18 km lah. Balance tu aku memang tak boleh tahan sebab rasa nak pitam, rasa nak muntah. Kaki aku ni tiba-tiba jadi cramp. Jadi ada backup datang, bawa balik. So takat ni je video aku. Nanti you all yang belum subscribe aku punya video, aku punya channel ni, minta subscribe, minta like, minta share. Jumpa lagi ke next video yang akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum.